Dr. Johara ni, beliau mempunyai ijazah perubatan dan sarjana perubatan radiologi. Dia pakar radiologis ya. Doktor pertama full time DB International. Kita ada ribuan ya. Kita ada ribuan doktor perubatan yang berada dalam BI International. Dan beliau merupakan orang pertama yang buat full time. Yang buat full time dalam BI. Jawatan terakhir adalah Profesor Madya, pakar radiologi dan juga ketua unit kanser payudara. Mempunyai pengalaman 26 tahun sebagai doktor, 18 tahun sebagai doktor pakar dan 8 tahun menguruskan pusat kanser payudara. Bermula di BI dengan testimoni tidur. Maknanya tak boleh tidur lah tu kan. Tak boleh tidur. Kemudian berjumpa dengan Alora. Alhamdulillah. Lepas tu tidur nyenyak sampai sekarang. Setelah memakai seluar Alora selama 3 hari, masalah insomnia selama 2 tahun selesai sepenuhnya. 2 tahun tak boleh tidur, disalahkan macam-macam. Disalahkan tilam, disalahkan katil. Nasib baik tak disalahkan Dr. Kim aja. Okey. Beliau kini berpangkat CCA. Beliau kini berpangkat CCA dan telah pun membuka semua 9 bonus DPE. Rumah dapat, tabung kereta dapat, macam-macam ya, macam-macam. Kini beliau sedang giat membina lebih ramai pemimpin di BI International. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita menjemput dengan segala hormatnya Dr. Johara untuk buat sharing berkaitan dengan kanser payudara. Dipersilakan, Doktor. Okay, terima kasih super moderator kita, Cikgu Hani. As usual, very sweet. Okay, thank you for the introduction. Semangat pagi. Sekarang kita ada satu term lagi. Semangat pagi semua. So, Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam satu program Zoom kita lah berkenaan dengan awareness tentang kanser payudara. Sebelum tu, mari saya share dulu saya punya slide. Okay, mana-mana kawan-kawan kita yang belum masuk, mungkin kita rasa dia dapat manfaat, balik sempat lagi untuk kita ajak dia untuk dengar perkongsian pada malam ini. Sebenarnya setiap tahun bulan Oktober memang almost every year lah for the past 8 years. So dah masuk BE ni dah jadi almost 10-11 years lah. Setiap tahun saya akan diberi tugas untuk berkongsi tentang awareness kesihatan payudara. Saya tahu ini adalah tajuk yang kontroversi. Ramai yang berminat, ramai yang nak tahu, ramai yang takut kanser, tetapi ramai juga yang tidak berusaha, mungkin untuk diri saya juga, mungkin belum cukup berusaha bersungguh-sungguh atau secara serius untuk mengelakkan kanser. Kalau dalam wanita, kita bercerita tentang kanser payudara. Sebenarnya ilmu ni ada je, sentiasa ada di mana-mana. Kita cuma hanya klik di hujung jari. Tetapi adakah kita mengambil langkah yang sepatutnya untuk mengelakkan diri daripada mendapat kanser payudara? Okay. Bila kita bercerita tentang kanser payudara, of course kita tidak boleh lari daripada statistik ataupun fakta lah kan. Maksudnya kalau kita kata kanser payudara ni adalah pembunuh utama wanita, kanser nombor 1 wanita. So adakah itu cakap-cakap saja ataupun adakah terdapat data? So kalau kita tengok daripada National Cancer Registry tahun 2007 hingga 2021. So saya ambil yang sikit je sebenarnya, saya kerat kat sini kan. Kita tengok ada peningkatan daripada bilangan pesakit kanser. Kita nampak kat sini dia ada macam search kan. So kat sini 2020. Sebenarnya kan data kita ni agak ketinggalan
Sebab yang terbaru adalah sehingga tahun 2021. So kita sekarang 2025. So untuk mendapatkan data 2025, kita kena tunggu 5 tahun lagi. Sebab every 5 years barulah data itu dikeluarkan. Tetapi secara tidak langsung kan, secara generalnya kalau kita tengok kiri kanan dalam masyarakat kita, kita akan kenal daripada keluarga kita atau kawan-kawan kita ada yang mendapat kanser payudara. Kalau dulu, 1 daripada 19 wanita mendapat kanser payudara. Sebelum itu, 1 dalam 21. Kemudian 1 dalam 20. Now, semakin ramai wanita yang mendapat kanser payudara. Dari segi kanser secara umum, kalau payudara 1 daripada 19. Tapi kalau daripada kanser secara umum, 1 daripada 8 orang wanita atau lelaki mendapat kanser. Maksudnya kalau family kita ada 8 orang, salah seorang akan kena kanser. That's how frequent cancer is lah. Dan sedihnya adalah 60% daripada kanser payudara dikesan pada tahap 3 dan 4. Maksudnya tahap yang lebih yang serius lah. Tahap 3 dan 4 ni dia punya prognosis tidak begitu baik lah. Okay, jadi kita nak tengok apakah itu kanser payudara. Okay, sebab saya ada limited masa, jadi saya akan menumpukan kepada topik yang kita nak pergi, yang kita akan highlight lah. Highlight. So basically, kanser tu adalah sel yang bertumbuh secara agresif dan tidak dapat dikawal. Dia dah tumbuh and dia double, dia bukan double tau. Dia dia kuasa 2. Dia bertambah secara kuasa 2, bukan kali 2 tetapi kuasa 2. Dan agresifnya kanser ni, kita panggil malignant, kita tahu karsinoma ni, dia akan cepat merebak kalau untuk kanser payudara ke tulang, paru-paru, hati dan otak, dan dia merebak melalui laluan di dalam badan kita, iaitu aliran darah dan juga sistem limfatik. Kita ada juga satu ketumbuhan yang tidak bahaya pada payudara, kita panggil benign ataupun OMA. Kalau kanser kita panggil karsinoma, kalau yang tidak kanser kita panggil OMA ataupun kita panggil fibroadenoma, limfoma, lipoma atau OMA adalah benign lah, tidak agresif. Kita maklum bahawa 5% sahaja kanser payudara terkait dengan genetik, iaitu BRCA atau BRCA lah, genetik. Tetapi 95% adalah gaya hidup. Jadi maksudnya everybody, walaupun tak ada family history of cancer, kita kena berjaga-jaga sebab yang ini lebih vulnerable lah untuk kita dapat kanser. Dan saya katakan bahawa kanser adalah teman sepanjang hayat. Maksudnya dalam badan kita ni memang ada kanser. So kita berkawan dengan kanser. Kita tidak dapat lari bahawa dalam badan kita ni memang ada. Setiap hari ada pencetusan sel-sel kanser. Bezanya adalah adakah kita membajai dia. Kita bagi makan dekat dia, kita sayang dia sehingga kita bagi dia makan dan dia pun orang kata membiak dengan jayanya. Sebab satu kajian sistematik selama 6 dekad di 10 buah negara terhadap 2,363 otopsi, dia mendapati bahawa terdapat prevalence cancer sebanyak 19.5%. Ini dilakukan ke atas otopsi ini, ke atas wanita yang meninggal dunia tidak berkait langsung dengan kanser dan dia tidak ada sejarah kanser langsung di dalam keluarga dia. So otopsi ini dijalankan ke atas mayat yang terlibat dalam accident. So secara maksudnya secara randomnya dia buat otopsi ni 19.5% telah ada kanser payudara di dalam badan dia.
Dan ini adalah satu fakta yang menakutkan, iaitu apabila kanser telah sebesar 1 sentimeter, ia mengandungi 1 bilion sel kanser di dalam itu. So maksudnya bila telah ada kanser tu telah didetek, so kita kena buat rawatan all out. Dan saya sebut tadi kan, kanser ni dia bukan kali 2 tetapi kuasa 2. That's why a moment kita detect kanser tu sebesar 1 sentimeter, kadang-kadang dalam masa 3 bulan atau 4 bulan, dia boleh membesar dengan cepat. So, bila kita dah didiagnose, secepat mungkin kita buat sesuatu secara agresif. Maknanya start kemoterapi atau radioterapi, atau doktor akan bagi rawatan atau buang secepat mungkin. Jangan simpan-simpan. Apa yang kita perlu tahu berkenaan dengan sign and symptom atau tanda-tanda, gejala-gejala bahawa kemungkinan kita mempunyai kanser. Okay? Ini kita panggil know your lemon. Yang ni actually you all boleh Google sahaja. Jadi perkataan know your lemon. So boleh tengok apakah tanda-tanda yang kita perlu cakna. Sehingga kepada satu kawasan daripada payudara itu menjadi tebal. Dia macam ada tebal sikit kawasan tu dan dia tidak hilang. Dia persistent. I'm talking about symptom atau gejala yang tidak hilang. Dia stay for quite some time. Mungkin 2 bulan, 3 bulan dia tak hilang. Ada masa kadang-kadang dalam seminggu dia hilang atau 2 minggu dia hilang, dan itu mungkin tidak berbahaya lah. I'm talking about something yang persistent. Sama ada ni dimple, ataupun perubahan pada puting, ataupun sakit di satu tempat yang persistent. Lepas period pun dia masih ada. So itu kita kena be careful. Ini keluar something cecair daripada puting secara spontan. Maksudnya bukan kita picit lah. Kan kadang-kadang kita tengok kalau kita picit memanglah dia akan keluar darah sebab mungkin ada trauma, sebab kita ganggu kan puting tu. Ataupun ada kudis, ni lampi-bampi ni lam lah, maksudnya ketulan. Ketulan ni, so kita kena be careful. Ataupun mungkin ada salur darah pada payudara tu tiba-tiba dia membengkak. Dia macam timbul kan. So itu pun kita kena be careful. Ataupun puting tu, puting kita biasa normal tetapi tiba-tiba dia termasuk ke dalam. Ada setengah orang memang sejak azali lah dia ada kita panggil inverted nipple. So yang itu okey. Ini adalah kita panggil perubahan. Tiba-tiba payudara menjadi sengit ke kan. So new shape ataupun kulit pada payudara tu dia jadi macam bengkak dan dia ada dimple banyak dimple. Kita panggil pure deranged lah ataupun orange peel skin rash. Dan kalau rasa biji pun adalah perlu untuk mendapat pemerhatian ataupun pemeriksaan lanjut. So, apa yang kita perlu lakukan adalah kita boleh buat pemeriksaan sendiri payudara. So this is the least that we can do lah. Kan dekat rumah, masa kita tiap-tiap bulan. So kalau untuk wanita yang masih ada period, so you buat daripada hari pertama kita datang period tu, kita buat pemeriksaan payudara pada hari ke-7 hingga hari ke-10 menses. So masa tu payudara kita tidak tegang dan tidak sakit lah. Kalau orang yang menopause, you just take one day in the month. Semacam contoh, kita nak ambil setiap 1 hari bulan. Setiap bulan. Then make it a regular lah. Dan untuk umur 35 tahun ke atas, sebenarnya you boleh pergi untuk kita panggil clinical breast examination.
setahun sekali ke 3 bulan sekali. Depends lah serajin mana. So pemeriksaan oleh doktor macam baru ni yang ada di HQ, siapa yang ada buat temu janji kan boleh dapat pemeriksaan daripada doktor. So bila doktor dia periksa tu dia ada cara dia lah dan dia lebih detail. Dan mungkin masa pemeriksaan tu sebab tangan doktor ni dia mungkin dia dah biasa kan buat palpation, so dia lebih sensitif untuk detect something. Okay, untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas dah boleh buat mammogram, tetapi kita tidak buat mammogram untuk semua. Kita akan kira dulu risiko seseorang itu untuk mendapat kanser dan kita akan advocate untuk buat mammogram untuk umur 40. Tetapi bagi mereka yang berumur 50 ke atas, then boleh buat actually mammogram setiap tahun untuk 2 kali. Contohnya tahun ni buat, tahun kedua buat, and let's say tahun pertama normal, tahun kedua normal, and then after that you will boleh buat after like selang 2 tahun ke macam gitulah. Ini tata cara lah maksudnya proses kita. So mungkin akan dibuat pemeriksaan untuk orang macam saya lah dulu. Dulu kerja saya memang radiologis membaca mammogram dan kita ada teknologi yang advance, kita panggil tomosynthesis di mana kita dapat detail imaging of the breast tu, walaupun dia X-ray tapi X-ray kita tu 3 dimension. Memang canggih lah. So probability atau sensitivity untuk kita detect cancer lebih tinggi berbanding dengan kita buat mammogram yang sekeping tu. So teknologi kita memang dah advance lah dari segi imaging. Dan kita boleh juga ultrasound, MRI, ini semua adalah akan direkomend oleh doktor lah untuk pemeriksaan lanjut. So the least that we can do adalah self breast examination dan boleh tengok dekat dalam YouTube banyak sangat cara-cara untuk membuat pemeriksaan sendi payudara yang betul. Alright. Okay, apa lagi yang kita boleh buat untuk mengurangkan risiko untuk mendapat kanser payudara? Ini adalah kita punya choice of lifestyle. Which is kita kena fikir setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita pakai, adakah dia anti radang ataupun pro radang? Sebab kita semua memang tahu, kita dah maklum bukan benda yang baru bahawa kanser ini adalah satu masalah keradangan kronik. Bila berlakunya keradangan kronik, akan ada potensi untuk mendapat mutasi genetik dan bila adanya mutasi genetik, sel kita tadi rosak dan dia membahagi tanpa boleh dikawal. Dan inilah yang akan mencetuskan kanser. Dan jika kita tidak menjaga pemakanan, apa yang kita pakai, so kita memberi baja kepada kanser tadi. So kita kena fikir apakah yang kita buat harian, sama ada kita suppress ataupun kita terus menggalakkan the development of cancer tadi. So apa yang kita boleh buat? So kalau kita tengok, kita nak fikirkan apakah penyebab kanser sebenarnya. So kita fikir kepada 2 aspek ni, iaitu toksin yang tinggi di dalam badan dan badan kita kekurangan nutrisi atau kekurangan zat yang diperlukan untuk membuat pembaik pulihan. So kita lihat kepada toksin yang tinggi. So bila kita nak, apa yang kita boleh buat adalah untuk mengelakkan daripada toksin tu masuk di dalam badan kita. So daripada manakah sumber toksin kita? Air, makanan, kosmetik dan bahan kimia yang kacau hormon. So saya nak fokus atau saya nak emphasize lah. Of course sekarang ni air kita dah ada dah banyak menggunakan penapis air yang bagus kan, yang baik kan. Kalau dulu memang kita tahu penapis air ni jarang-jarang ada di rumah. Tapi saya nak emphasize kat sini, zaman sekarang kadang-kadang saya pun risau dan saya sangat takut sebab dia ada satu trend di mana kanak-kanak seawal umur, saya tak tahulah, mungkin sekolah rendah telah terdedah kepada satu trend di mana penggunaan makeup yang tebal. Dan of course mereka ni menggunakan makeup yang orang kata yang mampu milik lah kan.
bukan kosmetik yang harga yang orang kata yang tinggi kan, yang kualiti tinggi. Dan yang menakutkan adalah di dalam kosmetik ini terdapat bahan kimia yang boleh mengganggu hormon badan kita. Dia panggil hormon disruptor. Dia berada di dalam pewangi di dalam kosmetik itu sendiri, bahan pengawet kosmetik itu sendiri, bahan pewarna sendiri kan, dia punya mineral kan, mineral dalam tu. So you just imagine, dulu zaman kita, zaman saya lah kan, umur saya rasa pandai pakai lipstick selepas masuk apa tu, selepas masuk medik kot. Masa tu umur mungkin dah 17-18 tahun. Tingkatan 4, tingkatan 5 masih tak pakai pun lagi lipstick. Tak pakai bedak pun. Kalau ada pun pakai pencuci muka tu pun dah orang kata dah advance dah tu. Tetapi sekarang, kanak-kanak sekarang sangat advance. Okay, jadi ini sangat menakutkan. Okay, yang kedua adalah kita tingkatkan fungsi organ detox, iaitu kita tahu badan kita memang ada sistem detoxification sendiri, iaitu buah pinggang, hati, usus, blood circulation dan aliran limfatik. So kita cuma perlu memastikan mereka ini berfungsi dengan optimum. So kita pastikan kita punya mengambil air yang cukup dan untuk membantu fungsi-fungsi organ kita, kita boleh mengamalkan pemakanan functional food yang boleh membantu fungsi dia, seperti contoh Livcore, Dexbio kan. Dan untuk pengaliran darah, kita boleh memakai pakaian yang ada teknologi, iaitu ada teknologi Kodenshi. So gaya hidup tidak boleh replace dengan pemakanan sihat, masalah dengan pemakanan functional food. Maksudnya kalau kita ambil pun functional food, kita tak boleh kata kita tak nak buat gaya hidup sihat. So make sure tidur dan rehat yang cukup. Kita tahu macam saya sendiri, kalau saya ada masalah nak tidur, saya akan pakai full set, tutup mata dengan Alura scarf tu. InsyaAllah dalam masa 10 minit dia akan stop kita punya brain activity tu, terus tidur. Dan ambil Livcore, saya selalu ambil Livcore before tidur, sangat-sangat membantu memaksa diri kita untuk tidur. Dan pengurusan stres dan pengurusan emosi, sekarang ni memang adalah zaman di mana kita terdedah kepada banyak unsur-unsur yang boleh membuatkan kita stres. Sebab kita adalah dunia informasi. Dulu mungkin kita dapat informasi daripada luar hanya dengan membaca surat khabar. Tapi sekarang ni kita dapat daripada pelbagai sumber. Dan kalau kita tidak mampu menapis ataupun menjaga emosi kita, so kita akan cepat stres. So kita ambil lah Nexbio, bersenam dan sebagainya. Okay, itu gaya hidup sihat. Topik yang seterusnya adalah bagaimana kita nak membantu badan kita mendapatkan nutrisi yang cukup. So makan biasa, makan real food, makan sihat saja memang tidak mencukupi. Sebab kita tahu the quality of our food currently sekarang ni memang tidak akan sama dengan kualiti makanan seperti nenek moyang kita. Kalau kita tengok dari aspek kualiti tanah itu sendiri kan, dah tak ada sumber mineral yang baik. Dan kalau kita tengok penanaman sayur di Cameron Highland kan, dia tak ada dah orang kata apa tu kita panggil kitaran dia macam tunggu 6 bulan kan untuk tanam balik, tak ada dah. Sebab dia nak commercialkan. So dia akan fortified lah. So dia fortified tanah tu dengan baja kimia. Okay. So kita biasa dapat makronutrien, of course lah kan, kita ambil pemakanan daripada yang terbaik, kalau boleh organik ataupun kita tanam sendiri, which is sangat-sangat impossible. Satu adalah kalau yang duduk di rumah yang tak ada tanah tu memang tak boleh lah. You nak tanam hydroponic pun still the same. It's not a good farming kan. Kemudian makanan, make sure juga pemakanan kita sediakan pemakanan yang boleh kekal the nutrition. So elakkan memasak berkali-kali ataupun masak sehingga
apa tu, hilang dia punya zat kan, terlalu kan panggil overcook Okay. So untuk membantu, saya rasa the next option kita adalah ambil functional food. Dan kita tahu dalam BE memang kita dah ada dah functional food yang mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Contoh spirulina untuk nutrition, untuk complete dan nutrition, untuk sistem imun, aktifkan macrophage kita atau priming of macrophage, kita ada Shirutol, anti radang, kita ada Ivishad, Bifil, anti cancer, kita ada juga anti cancer, spirulina, and then metabolism macam Zenkozo. Dan jangan lupa juga kita ada Nextbio kan untuk penyerapan. Alright. Okay, so tajuk seterusnya adalah far infrared dan breast cancer. Sebab ini selalu orang tanya, ada ke kajian tentang far infrared dan breast cancer? So ini adalah kajian terhadap kebaikan far infrared ke atas, manfaat dia ke atas kanser, kesihatan kardiovaskular, detoxification, immunity dan juga pengurusan sakit daripada Journal of Pharmacology Research 2024. Siapa rajin, you boleh baca. So memang sudah ada kajian yang dibuat. Cuma kalau kita nak cari kajian yang lebih detail untuk sesuatu tu susah sikit. Sebab ini adalah wellness research. So wellness research ni dia bergantung kepada company yang berminat untuk invest dalam kajian tersebut. Sebab untuk membuat sesuatu kajian is not cheap. Kita perlukan dana. Perlu ada orang yang nak sponsor. Sebab tu kalau kita tengok, banyak kajian adalah tentang susu. You all tengok, banyak sangat kajian dibuat dengan susu, tentang susu. Dan siapa yang sponsor susu? You all tengok sendirilah kan, sebab dia ada kepentingan komersial terhadap kajian tersebut. Okay? So apakah manfaat apabila kita memakai Alora untuk mengurangkan risiko untuk kanser payudara? Okay. Kita tahu far infrared ni dia punya fungsi adalah untuk melancarkan edaran darah dan juga limfatik, mengawal suhu badan, meningkatkan metabolisme, meningkatkan kualiti tidur dan juga regulasi serum estrogen. So ini adalah antara yang disebut dalam ceramah Profesor Shimizu. So saya nak sentuh dua benda dekat sini iaitu limfatik dan juga estrogen. Sebab edaran darah kan kita dah tahu. Okey, secara general lah, edaran darah ni adalah untuk membekalkan makanan dan oksigen. Manakala lymphatic circulation adalah aliran yang membawa cecair limfa. Cecair limfa ni dia adalah cecair yang membawa sel-sel imun. Sel-sel imun. So, peredaran limfatik dia adalah satu rangkaian macam blood circulation juga, tetapi dia ada own rangkaian dia sendiri. Nanti ada gambar. The next slide ada gambar. So, lymphatic circulation ni dia tidak ada pump yang boleh menggalakkan peredaran darah dia, peredaran dia. Macam contoh blood circulation kita ada pump daripada jantung kan. Jadi bila setiap kali jantung kita mengepam, so dia akan menolak blood darah kita kan. Tetapi lymphatic ni dia tak ada pump. Dia tak ada lymphatic pump, tak ada. Jadi pergerakan dia bergantung kepada getaran dan juga pengucupan otot. So dia sekali tengok di wellness center dia menggunakan getaran kan, dia guna vibration atau kita panggil ultrasound untuk rawatan selulit. So selulit ni adalah salah satu juga tanda bahawa dia berkait dengan lymphatic circulation yang stagnan di bawah kulit kita. Tu salah satu dia lah. That's why kalau you all perasan, siapa yang pakai Alora Pen secara konsisten, istiqomah, tak kira lah ada sakit lutut ke tak ada sakit lutut, you pakai 24 hours, you all perasan kita punya selulit tu semakin kurang dan kulit kita semakin licin dan cantik. Macam towards kepada kulit baby. Alright. So far infrared ni untuk rawatan sebab dia adalah rawatan hyperthermia. Dia akan sebab dia akan
kita akan rasa haba tu kan, macam kita bertuam kan. Jadi dia akan membantu microcirculation dan juga improve lymph circumfluence ataupun edaran. Ini daripada dua jurnal ni lah. Siapa rajin dia boleh baca. Okay, mari kita tengok lymphatic circulation pada payudara. Okay, kita jangan tersilap faham, sebenarnya sel kanser payudara tidak bermula daripada kelenjar limfatik. Tidak bermula. Dia bermula daripada sel-sel dinding kelenjar payudara, bukan limfatik nodes, bukan daripada nodes. Tetapi dia adalah satu sistem yang menapis toksin, dan jika ada sel kanser yang duduk di dalam dia, maksudnya telah ada sel kanser di dalam payudara dan dia macam pagar tau. Pagar yang mengelakkan atau menyekat sel kanser ni daripada pergi kepada bahagian lain di dalam badan kita. Okay. Sebab tu ada setengah tu, ada kadang-kadang kita dapat keadaan di mana gejala dia adalah kelenjar limfatik, kelenjar limfa di ketiak bengkak tanpa ada masalah di payudara. Dan bila kita ambil isi, kita dapati ada sel kanser di dalam tu. So ini saya pernah dapat kes begitu. Jadi kita check lah dalam payudara, cari di manakah the source of tumor tu tadi. Sebab dia dah merebak, tetapi dalam payudara kita tak tahu kat mana. Masa itulah kita akan buat intensif lah. Kita buat MRI, ultrasound, mammogram kan, untuk mencari dia punya punca dia. So, tetapi sistem limfatik yang lemah ni akan berkait dengan immunity. Immunity yang lemah. Sebab bila sistem limfatik ni, dia gagal membuang toksin, dan kita tahu toksin yang terkumpul di dalam badan dan juga payudara boleh mencetuskan sel kanser bermula kan, sebab dia adalah pro-radang kan, jadi dia akan juga initiate DNA mutation jadi dia berkait, dia bukan bermula daripada sistem limfatik jadi faham. Dan fungsi aliran limfatik ini sangat penting bagi mereka yang telah menjalani pembedahan, membuang ketulan ataupun membuang payudara lah. Kalau ketulan kita panggil lumpectomy. Kalau buang seluruh payudara kita panggil mastectomy. Maksudnya buang seluruh payudara. Dan kadang-kadang doktor buat juga lymph node clearance. Kita buang juga biji-biji, selain daripada buang payudara, payudara tadi, buang juga biji. Sebab ada setengah tu ada tanda bahawa dia telah ada kanser di dalam dia punya nodes tu. Dan masalah utama mereka ni, bila kita buat pembedahan ni adalah kita panggil lymphedema atau bengkak salur limfatik. Ingat tak tadi kan saya cakap lymphatic circulation ni dia tak ada pump kan? Dia tak ada benda yang boleh menolak dia. Jadi bila dia tersekat, dia macam seolah highway kita yang ada roadblock. So dia akan menyebabkan bengkak kepada bahagian tangan, bahagian lengan. Ini adalah masalah utama bagi mereka yang telah menjalani pembedahan berkait dengan payudara. So ada kajian yang menunjukkan bahawa apabila seseorang yang telah menjalani pemeriksaan pembedahan lymphedema tadi, so bila dia pakai pakaian yang ada far infrared, dia dapat mengurangkan bengkak tersebut. So kita boleh recommend actually kita punya alura, garment, bra, arm sleeve ataupun shirt kan, kepada mereka yang telah menjalani pembedahan tadi. Okay, next kita nak sentuh tentang estrogen dan breast cancer. Okay. Hormon estrogen ni adalah hormon yang sangat penting bagi wanita. Sangat-sangat penting. Dan kita bagi orang muda, kita suka estrogen ni. Sebab dia memberi ciri-ciri kewanitaan. Dia memberi bentuk badan yang cantik kan. Maksudnya dia adalah ciri sekunder organ seksual. Lepas tu kalau orang yang sudah menopause, sebabnya estrogen dia dah rendah, so dia tidak ada daya tarikan.
Dan kulit pun kusam dan dia juga boleh ada kaitan dengan reput tulang. Dan dia adalah hormon untuk kesuburan. Jadi kalau orang ada masalah estrogen yang tidak seimbang atau gangguan, so mereka ni juga mempunyai masalah berkaitan dengan kesuburan dan juga boleh affect selain daripada fizikal, dia juga boleh affect mental, emosi kita. So that's why kalau kita tengok especially those yang ada perimenopause dan nak menopause kan, dia garang lah, dia emosi lah, mudah sentap lah, mood swing lah. Itu tak termasuk lagi tanda-tanda perimenopausal, macam contoh dia ada hot flushes lah, kan? Sampai basah basah baju walaupun duduk dalam aircon. Itu tanda-tanda. Okey, so apakah kaitan, kita tengok apakah kaitan estrogen dengan breast cancer. Okay, kajian menunjukkan bahawa jika seseorang itu terdedah kepada estrogen yang tinggi sepanjang hayat, sini adalah fakta yang telah diterima secara general. Contohnya mereka yang datang haid awal dan menopause lewat. So dia terdedah, dia ada estrogen yang tinggi di dalam badan dia dalam jangka masa yang panjang. So mereka ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dapat kanser payudara. Dan bagi mereka yang tidak pernah mengandung ataupun mengandung anak sulung umur dah lewat-lewat. Sekarang ni trend kan sebab kita berkerjaya. So kahwin lewat dan dapat anak lewat. Bagi umur yang 35 tahun, anak sulung umur 35 tahun ke atas, kita punya estrogen level tu sentiasa tinggi di dalam badan. So dia boleh memberi risiko yang tinggi untuk mendapat kanser. Bila kita mengandung, kita punya estrogen tu akan turun. Dia ada masa di mana estrogen kita akan turun. That's why kita, those yang anak ramai, those yang menyusukan anak, so dia mempunyai risiko yang rendah untuk mendapat kanser payudara. Ni based on kajian on estrogen saja. So dulu saya pernah buatlah satu kajian, saya punya thesis masa saya buat master adalah correlation between estrogen dengan breast density. Okay, satu lagi adalah pengambilan hormon replacement terapi ataupun sometimes orang sebut pil perancang lah, tetapi saya rasa dia lebih kepada hormon replacement terapi yang diambil untuk wanita yang peringkat perimenopause untuk mengurangkan gejala perimenopause tadi. So dia tidak boleh diambil dalam jangka masa yang panjang. Dia hanya boleh ambil dalam jangka masa yang pendek saja. Saya dah sebut tadi pasal tidak menyusukan anak. Okay, ini soalan yang pernah juga saya terima berkenaan dengan mitos soya meninggikan risiko kanser payudara. So ini adalah mitos sebab kita bercerita tentang estrogen di dalam tumbuh-tumbuhan, we call it phytoestrogen. Dan phytoestrogen ni adalah pelindung, bukan pro cancer. It different from the exogenous estrogen yang kita dapat daripada pil perancang. So phytoestrogen dalam contoh soya kan, adalah something yang ada protection. So jangan risau, so ambillah soya, ambillah tempe. Siapa yang suka makan tempe tu, makanlah tempe. Alright, so kita dah tahu kita banyak fakta, ilmu dah ada. Apa yang kita buat adalah cuma perlu bertindak. Ilmu kalau tidak diamal, dia tidak akan memberi manfaat. So amalkan gaya hidup sihat, buat saringan, do your own breast screening, buat self breast examination dan sentiasalah bagi awareness, ingatkan, sebarkan ilmu dan ingatkan ilmu ini kepada kawan-kawan kita, family member kita. Okay? So together make a difference sebab kita mampu. So kalau kita nak berjalan cepat, kita sendiri-sendiri, tetapi kita nak berjalan jauh, kita go together. Okay, sekian saja daripada saya. Semoga mendapat manfaat dan kita sebar-sebarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Johara. Banyak ilmu kita dapat hari ini berkaitan dengan kanser payudara ni.